Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian dan para penonton. Uh, Antara fenomena yang amat mendukacitakan dan sangat tidak sepatutnya berlaku dalam bulan Ramadan adalah pembaziran. Pembaziran khususnya pembaziran makanan. Kerana dalam bulan Ramadan, selain daripada ia dikenali bulan ibadah, bulan puasa, bulan Quran, ada satu lagi yang menjadi tradisi orang kita dan masyarakat kita, iaitu pesta makan. Bahkan kadang-kadang kita dapat jumpai kuih-muih makanan juadah yang rare, yang langka, tidak dijumpai kebiasaannya dalam hari-hari yang lain, tetapi dalam bulan Ramadan resepi-resepi yang tersimpan rapi sebelum ini keluar dan dimasak, dijual dan diberikan kepada orang ramai. Memberikan, berkongsi makanan itu benda yang baik. Bahkan kalau katakan ketika berbuka puasa kita menjamu orang lain, ia ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kadang-kala perasaan yang membuak-buak tatkala perut masih kosong di tengah-tengah hari, panas terik matahari, melihat kepada makanan, segala jenis makanan datang dan menerpa pemikiran dan ingatan kita. Dan pergilah ke bazar Ramadan ataupun orderlah untuk dimasak di rumah dan bermacam-macam juadah yang ada di atas meja untuk dimakan. Namun tatkala berbuka puasa, masuknya waktu salat maghrib, kita mengambil kurma ataupun rutab dan seteguk air, kita merasakan bahawa alhamdulillah, cukup dah. Maka makanan yang telah pun dibeli, dihidangkan itu hanya dicicip sahaja. Ini adalah pembaziran yang perlu untuk kita elakkan. Kita bincangkan tentang pembersihan jiwa sebelum ini. Kita bincang bagaimana mengawal hawa nafsu. Dan ini antara masalah yang perlu untuk kita bersihkan jiwa dan kawal hawa nafsu kita. Elakkan pada tahun ini 1447 Hijrah. Kita tidak lagi mengulangi masalah yang sama, iaitu pembaziran khususnya makanan dalam bulan Ramadan. Allah cela dan Allah berikan perumpamaan, Allah telah pun gelarkan orang yang membazir sebagai saudara syaitan. Allah Ta'ala kata, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan, dan ada pun syaitan itu kufur terhadap Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengetahuan para penonton sekalian, pada hari-hari biasa saya letakkan statistik di wilayah persekutuan. Jumlah sampah yang dikutip harian itu sekitar 2,500 tan. Namun dalam bulan Ramadan, secara umumnya, kalau katakan itu pada tahun 2024, direkodkan penambahan 300 tan bertambah pada bulan Ramadan. Bermaksud adanya konsumsi makanan pada bulan Ramadan itu meningkat 300 tan di wilayah persekutuan sahaja. Bermaksud ia bukanlah cerita omongan kosong dah. Ia adalah sesuatu yang fakta. Dan kita sebagai Muslim masuk ke dalam bulan Ramadan dengan dijanjikan bahawa syaitan itu dibelenggu, syaitan itu dirantai. Kita pula adalah untuk mendidik hawa nafsu kita. Kita tak makan banyak, kita tak makan melampau, kita tidak membazir, kita jaga lidah kita, jaga pandangan mata kita. Tiba-tiba kita tersasar di dalam menjaga jumlah makanan yang kita makan ataupun jumlah makanan yang kita beli. Sebab kalau dia makan, sekurang-kurangnya itu adalah rezeki dan juga makanan yang dia konsumsi. Tetapi yang dibeli, tetapi berakhir makanan itu di tong-tong sampah. Sedangkan seperti mana yang semua kita tahu, bagaimana saudara-saudara kita di seluruh dunia, Muslim di seluruh dunia, ada yang mampu hanya makan sekali sahaja dalam sehari, dan itu pun dengan makanan yang cukup limit, yang cukup terhad. Namun apabila kita gagal menjadikan Ramadan sebagai madrasah untuk menundukkan hawa nafsu kita, kita kurang keazaman bahawa tahun ini tidak lagi untuk membeli dengan kadar yang melampau, maka Ramadan itu gagal memberikan kesan yang baik dalam diri kita. Jom kita koreksi tahun ini, sahabat-sahabat. Jom kita perbetulkannya supaya membeli hanya dengan sekadarnya.
biar ianya mampu untuk menegakkan tulang belakang kita, bukan membengkokkan tulang belakang kita. Sebab apa? Bila dia dah makan terlalu banyak, untuk berdiri tegak, menunaikan salat ataupun rukuk, dia terasa seperti makanan itu akan keluar daripada mulutnya semula. Sehingga dia tak boleh untuk menegakkan tulang belakangnya ketika salat. Maka Ramadan tidak sepatutnya menjadi bulan pembaziran. Ia menjadi bulan mendidik hawa nafsu kita agar berpada-pada dalam makan dan juga minum. Semoga kita semua mampu untuk mengawal hawa nafsu makan kita dalam bulan Ramadan dengan adanya pesta makan dan minum yang berbeza daripada bulan-bulan yang lain. Itu adalah perkongsian dan nasihat saya kepada diri saya dan juga kita semua, dan kita seperti biasa akan pergi kepada 3 soalan terpilih untuk kita berikan respon pada sesi kali ini. Okey. Ada satu soalan daripada Makcik Kiah. Alhamdulillah Makcik Kiah pun join kita dan bertanya soalan. Ustaz, saya sedih tengok tong sampah penuh dengan makanan bazar. Apa hukumnya kalau kita beli banyak tapi tak habis sebab nak support peniaga? Kita tahu bahawa kita nak support, dia jadi macam kita nak seimbangkan, nak support kawan-kawan berniaga, dan yang kedua nak elakkan pembaziran. Saya fikir makanan yang ada itu cukup untuk semua. Dan asasnya adalah, contoh kita nak beli, nak support mereka itu, bukan kalau kita betul kata nak support, patut kita beli semua sekali. Adakah kita mampu untuk beli semua sekali yang ada di bazar Ramadan? Kita membeli, mungkin pada hari ini kalau kita nak beli sekalipun, beli bantu dia. Besok kita beli yang lain, kita bantu orang lain. Maka itu yang sebaiknya insya-Allah. Bukan membeli itu untuk support itu sehingga membawa kepada kemungkaran yang besar. Membazir mungkar yang besar. Kerana Allah samakan pelaku pembaziran itu dengan syaitan. Allah kawankan dia, Allah saudarakan dia. Maka kalau untuk quote and quote support saudara, sahabat, kawan berniaga, tapi sehingga kita membazir, duit pun hilang, makanan pun tak makan, maka elakkan hal tersebut. Hukumnya membazir ini satu saja, haram, dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya. Kita pergi pada soalan yang kedua, Zul Dispatch. Dia tanya, kalau kita berbuka di hotel mewah yang bufenya melambai-lambai, adakah itu dikira pembaziran sedangkan kita bayar guna duit sendiri? Even guna duit sendiri sekalipun, kalau ianya membawa kepada pembaziran, ia tetap haram. Ia tetap haram. Ia bukan kerana duit itu duit orang lain kita bazirkan, duit kita bazirkan, itu tidak dikira bazir ataupun tidak dilarang. Harta kita sendiri sekalipun, kalau dibazirkan, itu adalah dilarang oleh agama. Maka kalau kita pergi, saya pun kadang-kadang jumlah harga dia, ialah setengah tempat tu mungkin ada harga yang agak baik, sekitar tidaklah melampau. Ada sebahagian tu kadang beratus. Sedangkan kalau waktu biasa pun, kita tak berpuasa sekalipun, kita pun tak mungkin untuk makan dengan jumlah satu kepala 150, 200, 300. Kita tahu bahawa mereka membuat margin keuntungan yang sangat besar dalam Ramadan. Kerana kita mungkin, sekalilah nak cuba, nak try di tempat ini dan itu, kita bayar, dan akhir sekali kita tahu, sedangkan yang dengan jumlah yang sama itu, kita boleh beli makanan untuk kita, dan kita boleh taja untuk makanan kepada orang lain. Maka nasihat saya, pilihlah, walaupun untuk pergi kepada tempat-tempat hotel ataupun tempat mana selain pada hotel yang ada buffet, kita ukur badan sendiri dan ukurlah iman dan ketakwaan kita. Kita bertanya, adakah dengan makan dengan jumlah sebegini memenuhi cita rasa dan citra Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kepada diri kita? Soalan terakhir daripada pencinta kucing. Apa tips untuk mak-mak di rumah supaya tak masak beria sangat sampai membazir? Kadang rasa tak lengkap meja kalau tak ada 3-4 jenis lauk. Daripada mata kita mungkin nampak cantik dan elok, tetapi mata kita, telinga kita, tangan kita, tubuh kita itu diukur dengan pahala dan dosa, halal dan haram. Jadi ingat, senantiasa, sebab tu tadi sebelum daripada ini kita bercakap tentang muhasabah. Tanya diri kita, dengan semua ini siapa yang nak makan? Adakah ini memenuhi maksud Ramadan yang saya masuk padanya? Maka elakkan daripada rasa macam mata kita, hanya kerana mata kita tak lengkap, kita terus melanggar halal dan haram
yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini bukan saja kita, ia memerlukan kepada ekosistem kita, sahabat-sahabat. Kadang-kadang bila kita tengok terlebih sikit, sama ada ibu kita ke, isteri kita ke, adik kita ke, kakak kita ke, ataupun mana-mana ahli keluarga kita yang mula membuat perancangan untuk makanan, untuk memasak, kita datang dan berikan ingatan. Ni banyak-banyak untuk siapa? Nanti kan membazir. Melainkan dia kata, oh yang ini makanan untuk sahur sekali sebagai contoh. Itu perkara, kalau dia boleh untuk disiplin, itu perkara yang berbeza. Namun selalunya kadang-kadang ini untuk sahur, nanti sahur pula ada juadah yang berbeza, elakkan. Maka kita ingat mengingatkan sesama kita dalam keluarga, dalam office, dalam rakan sekerja dan sebagainya, supaya ekosistem yang ada, support system yang ada mengingatkan dan menjauhkan kita daripada perbuatan membazir. 1447 kita mulakan untuk menoktahkan pembaziran dalam bulan Ramadan sehingga juadah itu boleh ataupun dengan jumlah duit itu boleh dimanfaatkan kepada tempat yang lain. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jumpa lagi.